Cuma mungkin story lah kot kita boleh buat. Penulisan story dan sebagainya. Sekarang bukan nama sebenar. Contoh. Ada gambar tu kita boleh AI generated juga. So dekat gambar tu kita letak, ini adalah gambar contoh AI generated untuk menunjukkan atau menceritakan tentang apa situasi yang berlaku. Pun boleh jugalah. So kita make use of AI punya teknologi tu. Yalah, kalau dah subscribe Gemini, kita pakai je lah image generator dia yang dinamakan sebagai Nano Banana. Nama dia Nano Banana, image generator dia. Kenapa dia pilih Nano Banana tu? Comel je. Ada ke yang keluar konten-konten Jamilah dekat handphone masing-masing? Malah nanti buat konten. Aduh. Seram juga tengok komen-komen yang situ. Macam Faiz. Mesti tengok ada tak bini tu. Tak ada. Okey, lagi apa lagi cabaran? Berkaitan social media? Tak ada. Tak ada lagi Okey, tak apa. Along the way nanti, saya percaya akan ada banyak lagi soalan-soalan yang akan dilontarkan. Tapi tak apalah, kita baru sesi pertama kan. Jadi sesi pertama ni dia macam okey, aku nak tengok lagi apa lagi sebab sampai saya tahap nanti dia akan dapat benda ni yang pernah jadi kat aku. Okey, macam nak settle lah benda ni. Kita akan discover benda-benda tu sama-sama.